Saya tak boleh terima benda tu lah. Masa mula-mula tu memang terkejut juga. Bila 12 tahun. bila dia pun dapat tahu agaknya saya ni buka rumah anak yatim. Tak, waktu dah bertakat tak? Memanglah bapak 25 tahun kot, 15 sebutan. Abang dia Henry Geni. Abang dia masa tu 15 tahun. 15 tahun. 12 tahun Abang dia dua apa sebagainya. Tapi yang peliknya, dia sebagai mara dekat dia gombak tu. Tapi tak ada seorang pun yang datang dia. Saya tak boleh lah yang 12 tahun ni. Saya sakit hati. Kes pertama saya. Terus macam adalah 15 tahun kan. Ada kita anak yatim piatu jadikan mangsa seksual abang ipar. Kakak kandung ambil gambar, video upload. Tisu. Sebab Tisu dalam bilik. apa tadi? Bapak? Makcik? Jahat Tak, yang mana yang abang ipar? Kena rogol. Yang kena rogol tu 12 tahun tu ayah kandung, abang kandung. Abang ipar dia pun. Yang abang ipar ni yang adik dia dijadikan adik ipar dia tu mangsa seksual. Kakak kandung ambil gambar video upload 100 video benar. Sambut kan dia tengok suami dengan adik dia. Suami kita Tak, boleh masalah tinggalkan. tu okey lah. Masalah budak tu umur 12 tahun tau. Okey, yang 12 tahun ni bapa kandung tau. Ya Allah. Bapa kandung tu okey lagi, anak sekali, abang sekali. Cerita lain lah. Mak dia Saya sakit hati masa lah. tu mak sakit. Atas alasan saya ada kes yang suami ceraikan isteri bila isteri kanser stage ketiga, stage keempat. Anak terbiar je macam tu. Ada kes macam tu. Kan? Rambut Jadi- hitam nanti dia lain. Ya. So kadang kan bila anak-anak ni mana yang tahu keadaan diri diorang sendiri nampak kejadian dia tu. Kita nak Macam mana nak diorang okey, diorang macam okey.